Sisi gelap Datuk Bandar Muslim pertama New York, Zohran Mamdani. I am Muslim. Satu dunia tengah hype pasal Zohran Mamdani yang baru je lepas menang besar dan jadi Datuk Bandar Muslim pertama dalam sejarah New York City. Zohran ni bukan biasa-biasa. Dia berjaya kalahkan nama besar macam Andrew Cuomo dengan janji-janji yang sangat berani. Sokongan daripada rakyat New York memang padu. Lebih 2 juta orang keluar mengundi semata-mata nak pilih si Zohran ni. Dan ini adalah rekod paling tinggi New York sejak tahun 1969. Manifesto yang Zohran bagi ni memang gila. Nak bagi bas percuma dan bekukan sewa rumah untuk 2 juta penyewa di bandar tersebut. Tapi realitinya tak seindah yang disangka. Lepas je Zohran ni menang, penyokong kuat dia sendiri rasa dikhianati. Puncanya, Zohran buat keputusan mengejut untuk kekalkan ketua polis lama iaitu Jessica Tisch. Isunya, Jessica ni penyokong kuat Israel dan setuju dengan cara polis yang ganas. Dua benda inilah yang Zohran janji nak lawan dulu. Sekarang, penyokong kuat dia sendiri dah mula panas dan gaduh sesama sendiri. Tambah parah, Presiden Trump dah ugut nak potong terus bantuan duit kerajaan pusat ke New York. Kalau jadi, memang keringlah bajet bandar tu nak bayar segala janji manis si Zohran. Paling seram, Trump siap bagi warning nak hantar askar National Guard untuk bersihkan bandar tu sebab dia memang tak sekepala dengan si Zohran ni. Situasi macam ni dekat mana-mana negara pun sama je. Masa kempen bukan main janji manis bulan bintang. Siap gaduh dengan musuh atas nama bela rakyat. Tapi bila dah menang, dah pegang kuasa, rakyat terus dilupakan. Begitulah dunia politik sekarang. So, itulah